kakeknya tanya oleh Sentoya berputus asa untuk mendapatkan pendidikan kepada wanita. Maka hari ini Kenya akan terus hancur dan pendidikan wanita akan terus tinggal mimpi dan lebur. Tetapi kerana tidak berputus asa, akhirnya kakeknya tanya oleh Sentoya berjaya menjadikan pendidikan sebagai jalan keluar dari kegelapan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, kombinasi hakim berkarisma, para guru rakan sejiwa, seterusnya hadirin hadirat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam reformasi pendidikan buat semua. Hadirin, kata John Amos Comenius, seorang guru seharusnya menjadi pelita yang menerangi jalan, bukan sangkar yang mengurung pemikiran. Maka hari ini, izinkan saya untuk menjadi pelita bagi anda semua, bagi menerangi pemikiran dengan mauduk pidato pemimpin sekolah penggerak pembudayaan digital. Hadirin, pemimpin sekolah bermaksud pemimpin yang menjalankan tugas untuk memimpin di sekolah, seperti pengetua, guru besar, penolong kanan dan sebagainya. Manakala penggerak pendidikan digital adalah bermaksud untuk kita melihat bagaimanakah mereka menjadi nadi untuk menghidupkan pendidikan digital di sekolah. Maka hadirin, secara keseluruhannya, mauduk pidato ini berkehendakkan kita untuk menilai bagaimanakah cabaran, peranan dan kesan sekiranya pemimpin sekolah berjaya untuk merealisasikan hasrat mewujudkan kepimpinan pendidikan digital. Hadirin, saya mohon perhatian daripada anda semua untuk menghayati 3 hujah perdana. Hujah pertama, hari ini ketika pemimpin kita berusaha untuk menghadapi dunia digital, mereka juga sebenarnya menghadapi cabaran untuk mewujudkan pendidikan digital di sekolah. Kita lihat, di Sabah dan Sarawak sahaja terdapat lebih kurang 1,000 sekolah yang tidak mempunyai kemudahan internet dan diganggu dengan kemudahan elektrik. Maka akhirnya pendidikan digital menjadi satu cabaran yang besar kepada pengetua dan kepimpinan untuk merealisasikannya di sekolah. Maka hadirin, selain daripada itu, kita lihat bagaimanakah hasil daripada laporan Kementerian Pendidikan mendapati 37% murid di seluruh Malaysia tidak memiliki peranti. Maka akhirnya, bagaimanakah kepimpinan sekolah ini dapat untuk merealisasikan pendidikan digital? Bukannya pengetua dan guru besar tidak mahu untuk menyahut seruan kerajaan, tetapi cabaran ini tergalas di pundak mereka. Kerana hari ini kita boleh berbicara apa sahaja, kita boleh bercakap apa sahaja, tetapi tugas dan cabaran ini digalas oleh pengetua dan guru besar untuk direalisasikan. Kedua, apabila kita menghadapi cabaran, maka kita cuba untuk menyelesaikan. Hadirin, hari ini pengetua dan guru besar diberikan dengan latihan kepimpinan